gila. So saya cek phone sekejap ada apa-apa lagi penyertaan sebab kita nak masuk lagu tu dah. Oh tak ada dah. Okey. Saya rasa ada 18 penyertaan. Dan ini adalah cara-cara kita bermain Ratu Hati. Bila saya nyanyi ibu, siapa punya gambar datang depan dan collect hadiah anda. Next time kita punya impian adalah kita ada sponsor untuk hadiah macam umrah. Umrah bersama ialah ibu dan whoever yang dalam gambar tu lah. Jadi kalau imagine kalau satu table ni family kita, memang best lah. So ada 10 penyertaan. Jadi siapa yang kena dia, siapa yang gambar dia lah dengan mak. Gambar ni akan shuffle 10 saat. Dengar baik-baik ya. Jangan dititiskan air matamu, tak usah keliru, tiada menentu. Ada sinar di wajahmu, ada surga di hujung jarimu. Damai sungguh hati, kau penawar di kala sunyi. Ratu Hati, ibu. Siapa? Mari depan. Hadiah. Mari terus. Boleh bagi hadiah ni. Tu. Hadiah merupakan cash untuk dibelanjakan bersama ibu. Tahniah. Hentikan renungan, jauhi saya, hilang tanpamu. Bukan kau tak tahu, nak ku cium, kan ku peluk, lari kepadamu. Sayang sungguh ibu. Mana ibu? Siapa? Nani. Benang kat luar tu. Mari masuk. Oh, dia kat luar pun dapat hadiah ke? Main terus menang. Cik menang. Menang hadiah. Main. Cik menang. Cepat. Ke depan. Dapat hadiah. Dia datang daripada Tanjung Malim. Tak, dia rasa macam ni kena prank kan? Tak, ni bukan prank. Betul. Ada banyak saksi ni. Mari. Memang timing power. Abang datang terus menang ni level lain ni. Kita kena ambil berkat ni. Tahniah. Lagi dia orang explain kenapa dapat hadiah. Mungkin jemu tak bisa luntur semenjak lahir lagi. Jika tak pernah ku nyatakan, ibu dengar ini lagu. Tahniah. Kan segala sengketa lalu
tahu. Lady Mama. Ibu, Mami, Mama, Umi, hingga akhir nanti. Mintaku jangan kau sedih, usah lagi, kasihmu abadi tuh di dalam hati doaku. Jangan kau pergi dulu. Depan ni. Ibu. Itu dia. Ngam-ngam dia tukar. Memang rezeki nama dia. Tak salah halaman. Tahniah. Itu bukan untuk semua. Terima kasih. So sampai masa untuk saya introduce Ahlil Band. Mereka bernama Semoga Band. Kalau di IG kami adalah kolektif kami Semoga PC. Semoga PC itu stands for Semoga Performance Club, Semoga Pendoa Conference, macam-macam lah. Semoga Press Conference pun boleh. Ketua penyamun bahagian muzik on piano, kadang-kadang boleh jumpa dia di Shangri-La Hotel, main piano seorang-seorang. Dengan band sekarang. Seorang anak doktor Kasim di Taman Tun, pernah bantu bapa dia sunatkan orang. Persilakan Cik Muhammad Idham atau Eddie. Tepukan. Tepukan sekali lagi. Terima kasih. Eddie. Oh, Eddie. Susah nak dengar bunyi muzik macam ni kan, kalau tak ada botol arak. Jadi bila lagi? Seterusnya, macam saya cakap semalam lah, kalau dia pergi casting, Sasa dapat villain, watak villain. Kalau dia pergi casting, Pok tengah shaming dia. dia pengawas kami. Jangan jahat. Sebab dia kena ada seorang dalam band yang macam, praktis dah betul-betul. Abang Garang ah. Abang Garang kena. Daripada Subang Jaya, bassist kami. Kadang-kadang dia main gitar juga. Dipersilakan Encik Fahmi. Let's go.
Bukan salah lagi Encik Fahmi. Yes. Impian hati asalnya kami nak hidupkan dia punya double bass. Oh, lagi handsome. Tapi itulah dia dalam hospital lagi double bass. Seterusnya kaki pukul kami didatangkan jauh. Hari ni dia melo. Kita tengok dia tak melo sangat macam mana. Tadi dia melo betul. Melo betul siang ni. Daripada Kuantan, Pahang. Bekas guru disiplin dan guru seni. Cikgu Asma, take it away. Ya. Tak pergi. Dia tempo kasih up. Ya, cikgu. Cikgu. Lepas ni kita ikut turn bagi doa. So lepas aku doa, korang pula dari sini. Semoga panjang umurmu, semoga berbahagia selalu. Amin. Semoga diberkati sokmo. Amin. Semoga umurnya barakah. Amin. Semoga diredai Allah. Amin. Semoga masuk syurgawi. Semoga sejahtera selalu. Amin. Semoga majlis menjadi asbab cahaya Nabi SAW. Semoga hati kita bersih daripada segala perkara yang toksik. Dan semoga kita menyampaikan cahaya ni kepada semua yang lain-lain. Semoga dihimpunkan di syurga bersama. Amin. Semoga sihat, tak ada masalah kesihatan. Semoga segala yang kita bawa pada hari ini masuk ke jiwa. Bukan dari sekadar daripada akal, malah dari hati ke hati anda semua, insya-Allah. Semoga dijauhkan dari segala yang tak diingini. Dijauhi jauh-jauhnya. Engkaulah ratu hatiku. Terima kasih kerana bermain bersama Ratu Hati Game Show. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi.
Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Allah Yarham Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Putih. Al-Fatihah.